orang bertanya, ubat hospital dengan ubat tradisional, mana lebih bahaya, mana lebih sihat, mana lebih bagus? Sebagai pakar buah pinggang, jawapan saya mestilah ubat hospital. Alright. Tapi kita ada fakta kenapa kita cakap ubat hospital tu lebih bagus. Nombor satu, bila saya tengok kebanyakan ubat hospital dah ada kajian dan dia actually telah diuji kepada pesakit-pesakit in real life. Kita tahu apa kesan kepada pesakit dan apa side effects dia dan juga apa yang kita perlu ambil precaution. Kalau kita bincang tentang ubat tradisional, contoh if you take a bottle of ubat tradisional, you akan tengok there is no ingredients. Tak ada bahan kandungan. Yes, dia takkan tulis apa-apa bahan kandungan. Dia just maybe cakap, oh ada herba ni, herba tu. Herba tu semua sepatutnya ada some scientific names lah. Most of it takkan ada. Dan usually pamphlet pun will not tell you ada side effects ke, ada precautions ke. There's no evidence base. Tak ada kajian mengatakan ubat tu berkesan. Netizen juga argue mengatakan bahawa lagi ramai orang makan ubat hospital, that's why lah lagi ramai diorang yang dapat masalah rosak buah pinggang sampai kena dialisis. Orang yang makan ubat herba ataupun ubat tradisional ni, diorang sihat, diorang tak adalah sampai buah pinggang rosak, tak adalah sampai jumpa doktor. So nak tanya pakar buah pinggang sendiri, bila you cakap dekat ubat tradisional tu tak ada nama saintifik, tak ada pamphlet, tak ada brosur, tak ada kajian, adakah itu bermaksud sebenarnya dia tidak diberikan semua tu sebab tak ada kesan sampingan? Can the sellers claim that way? Most of the time, ubat tradisional, dia punya so-called evidence is based on testimony. Testimony, it's not evidence-based lah. Alright. Orang cakap, oh saya makan ubat hospital, buah pinggang rosak. Kalau you tengok di Malaysia, 1 dalam 5 pesakit ada kencing manis. Untuk pesakit buah pinggang, salah satu sebab utama buah pinggang rosak adalah kencing manis. So dalam 10 pesakit dialisis, 9 orang sebabnya adalah kencing manis. That's why the question, Dr. Yuhua, dia orang kata 9 pesakit kencing manis kena masalah buah pinggang rosak disebabkan oleh ubat kencing manis. Is that true? It's false. Kenapa kencing manis tu boleh merosakkan buah pinggang? Kencing manis is a good question. Apa yang dia buat, bila gula tinggi dalam badan kita, dia akan menyebabkan what we call radang, inflammation. Boleh berlaku di seluruh badan melalui salur darah. Bila radang berlaku, organ-organ tertentu akan terjejas. Kalau you kena radang di jantung, you boleh masalah jantung, stroke, di otak. Buah pinggang pun salah satu tempat you kena radang. Itu sebab kenapa you boleh dapat masalah buah pinggang. Podcast berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Ceras yang kini berada di bangunan baru yang lebih luas untuk keselesaan anda.